Oke guys, selamat pagi bersama Sungai Tabak Channel. Pagi ini saya kerja di kebun, mau loading buah sawit hantar pergi kilang. Video cuaca pagi ini bagus, biru langit. Semoga panas sampai ke petang lah. Dalam lagi kita akan gawai, sambut hari gawai. Dalam tempoh seminggu lagi nih, hari gawai akan menjelma. Saya ini mau jual sawit pergi ke kilang. Tak tahu berapa harga sekarang. Mungkin sudah turun kita 700 mungkin. Nanti kita tengok lah. Saya loading dulu. Oke sahabat-sahabat, teman-teman bersama Sungai Tabak Channel. Cuaca pagi ini membiru langit. Pagi ini kejar kebun, exercise, buang peluh, hantar sawit pergi ke kilang. Tahu harga sekarang mungkin turun sudah. Oke, yang saya mau loading buah-buah sawit nih. Wah, sangat kurang bulan ini, tidak seperti bulan lepas lah. Kalau buah sawit ini yang pasti dia setiap bulan dia ada buah lah, kita ambil hasil. Cuma kadang-kadang ada time buah yang tak banyak. Oke, teman-teman, kawan-kawan, sahabat-sahabat, udah loading penuh dah. Udah penuh nih. Baru sekejap ya. Membekal lemak, mengeluarkan peluh nih. Cuaca benar panas. Oke, sekarang saya nak berangkat pergi ke kilang. Aman, membakar kalori. Oke, jom kita tengok nanti berapa nah harga sawit sekarang nih. Teman-teman, dah sampai ke kilang. Ni harga kini 735 di kilang.
Oke, teman-teman, sahabat sekalian, peluh ya, exercise membakar lemak sama loading sawit. Tadi hantar pergi Gilang lah, harga dia 1 tan 735 1 tan harga di Kilang. Mungkin tempat lain ada berbeza-beza harga dia. Kalau dekat rem lagilah rendah dia punya harga. Jauh panas sekarang ni. Lihat sebentar. Ini baja belum ditabur lagi. Belum ada masa. Sejauh minggu je ni. Hari 6, hari Minggu. Kalau yang diam ke bandar, ke pasar, kalau nak exercise, jogging-jogging, ada ibarat tempat macam Reservoir Park, waterfront, Kuching waterfront. Tempat orang jogging pagi-pagi, petang-petang, Reservoir Park lah paling sesuai. Taman budaya dekat Bandar Kuching. Kalau kita di kampung ni, inilah kerja kebun, angkat sawit. Jauh panas. Seminggu lagi nak gawai, so kita jolok dah. Semalam dia orang jolok. Takut tak sempat nanti gawai buah ni, lalu banyak yang gugur nanti, banyak kerja ni. Kalau buah gugur tu ya banyak kerja, kutip dia punya biji-biji yang gugur tu. Sambung lagi, antar lagi beberapa trip lagi ni pergi Kilang. Perjalanan dari sini pergi ke Kilang dalam 20 minit. Biasa pagi-pagi macam ni kurang orang hantar. Petang nanti biasa ada banyak lori-lori besar hantar pergi Kilang, hantar buah sawit. Okey, sambung kerja ni. Ui. Okey, sahabat-sahabat, sehat tengah hari.
Ini mau minum ABC nih. Panas-panas ikan nih minum ABC Jun. Lihat sebentar nih hari ini. Panas hari ini. Jam pukul 1 sudah. Empau mimpi kelapa. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih menonton Sintabak channel. Ini PBT ikut buah sawit jual ke kilang. Harga hari ini ikutan 735, turun. Sebelum ini dia ada 810 ringgit ikutan. Terima kasih menonton Sintabak channel. Tidak lama lagi, seminggu lagi kita akan menyambut Hari Gawai Dayak. Ucapan dari sudut tamat channel, tamat Hari Gawai Dayak kepada semua subscriber dan teman-teman yang menyambut Hari Gawai Dayak tahun 2025. Semoga diberikan rezeki dan kesehatan yang baik di tahun yang akan mendatang. Jangan lupa support Sintabak channel, subscribe, tekan butang subscribe tepi-tepi itu, like, komen, share. Selamat Hari Gawai yang akan datang dari Guru Gerai Nyamai. Harap pemudik senang, dapat rezeki, kesehatan yang baik. Lupa lagi lain besok. Makan dulu. Baik, tengah hari.